Alright, Assalamualaikum. Next aku buat masak ayam masak merah. So ada halia, bawang besar, bawang halia, serai, daun pandan, 4 sekawan, asam keping. Okay, kena numis. So ni tu insyaAllah untuk ayam masak merah. Doakan sedap. Okay, ni aku tengah goreng bagi dia masak. Nah, lepas ni aku akan letak dia punya sambal cili sikit lagi pedas, dan aku akan letak cili puri lah. Alright, cili tomato puri. Alright, sama aku ni cili kering dah habis, so aku pakai ni lah, cepat dan senang. Aku nak letak apa tu mah, tomato puri. Cucikan api. Tomato puri 1 tin setengah. So ni ada air, aku letak air. So aku lupa nak letak cili jadi aku letak. Ni ada tomato 2 biji, aku pecahkan je lah. Okay, kita tunggu masak.